Kalau aku cakap yang senyuman Ellen DeGeneres yang korang selalu nampak dekat TV tu sebenarnya simpan cerita gelap, korang percaya tak? Daripada ratu kebaikan, dia terus jatuh kepada ratu kejam. Dan semua ni disebabkan oleh satu parti je. Tak tahu tak kenapa ramai selebriti, pekerja, satu dunia turn back pada dia. Kau kena stay sebab cerita ni memang padu. Ellen DeGeneres, satu nama besar dalam dunia hiburan. Orang kenal dia sebab show dia lawak, positif, tolong ramai orang. Tapi bak kata orang don't judge a book by its cover. Apa yang jadi dekat belakang pentas lain gila. Awal-awal career Ellen ni semua orang angkat dia tinggi-tinggi. Dia ni sebenarnya pelopor, inspirasi ramai. Rancangan dia di Ellen Show tu jadi satu fenomena. Dia bagi hadiah yang besar, kereta, rumah, bercuti, sampai orang cop dia macam sebagai queen of nice. Tapi masalahnya image tu semua satu facade je. Dia macam dekat belakang tabir, pekerja dia semua cerita lain. Awal 2020, pandemik melanda. Tiba-tiba ex-staff Ellen mula buka mulut dekat Twitter, Reddit, cerita pasal workplace dia. Dalam tu dia ada mention yang tempat tu penuh dengan diskriminasi, bully mental, gangguan seksual oleh staff senior. Ada staff yang takut nak senyum dekat depan Ellen. Ada pula rules yang pelik, which is jangan pandang mata Ellen langsung. Dan masa ni ramai yang backup dari belakang. Daripada satu tweet jadi satu movement. Benarnya retakan tu bermula daripada tahun 2019 lagi. Masa tu Dakota Johnson jadi guest dekat Ellen Show. Dalam tu Ellen cuba bergurau dan cakap kenapa Dakota ni tak jemput dia pergi ke parti hari jadi Dakota tu sendiri. Badan Dakota ni steady je jawab, jika saya jemput tapi you yang tak datang. How was the party? I wasn't invited. Actually, no, that's not the truth, Ellen. You were invited. Seluruh audience terdiam dan masa tu muka Ellen memang cringe weh. Netizen sambut dengan popcorn. From that moment memang viral gila. Orang mula perasan yang Ellen ni mungkin tak sebaik yang disangka. Selepas ramai ex-staff, selebriti, fans bersuara, Ellen akhirnya minta maaf secara terbuka masa opening season baru. Thank you so much for being on this journey with me. I feel the love and I send it back to you. Bye. Dia kata dia tak tahu apa yang jadi dekat belakang tabir, tapi masalahnya orang dah tak percaya. Sebab apa? Kau bos, show tu nama kau, takkan kau tak tahu? Minta maaf dia pun gaya dia macam nak settle damage control tu je, bukan rasa bersalah. Ratings rancangan dia jatuh lebih 40% dan syarikat besar tarik sponsor. #replace Ellen trending gila-gila dan semua benda yang dibina hancur macam tu je. Lepas 19 musim berjuang, Ellen announce yang dia nak tamatkan Ellen Show. Enough is enough. Dari queen of kindness, dia terus jadi contoh kepada cancel culture. Kisah Ellen DeGeneres ni ajar kita satu benda. Senyuman paling manis kadang-kadang sembunyikan cerita yang paling pahit. Kadang-kadang orang yang kita puja tu bila topeng dia dah pecah lebih gelap dari yang kita bayangkan. Kalau kau rasa cerita ni menarik, aku dah siapkan full kupasan siap dengan siapa selebriti lain yang pernah kena dengan perangai Ellen ni dekat YT channel aku. Link kat bio, kau jangan miss. Yang ni memang panas. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.